Halo, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak main bowling. Kita kat tempat bowling. Tak tahulah korang dengar ke tak, bising sikit. Kau nampak kan? Kau dengar tak suara aku? Test je. Betul, nanti kita akan pakai kasut ni. Kita akan pakai kasut tu supaya main bowling nanti tak jatuh licin. Hari ni hari cuti. Kalau yang Indonesia punya hari ni hari Minggu ya. Okey, saya akan cut dulu sampai sini. Sekejap je. Okey, dah settle nak pakai kasut. Sekejap. Okey, kita akan pergi dekat tempat kita. Sudah. Kita akan main. Yeah. Aku tak banyak cakap, sikit-sikit. Tengok ni. Dia tak boleh. Tak boleh pula. Umi, Upin. Tulis Upin. Hana Upin, ada Mipin. Kita akan main bowling. Aku nak cari bola je. Teman aku ya. Sebenarnya ayah saya ambil bola, tak jumpa. Korang tengok tau. Tepi. Bapa. Ya, tak. Ada tepi. Korang tengok je tau. Korang sengit tau. Dia sengit sikit. Tengok je lah. Bola aku. Korang bola aku 8. Berat dia 8. Boleh lah berat sikit. Pertama ayah saya. Korang tak nampak ayah saya mak. Ayah saya dapat 3. Ayah saya dapat markah 3. Ya. Mak saya baru markah 9. Belum lagi.
macam tambah-tambah tu lagi ni nak bagi berapa. Kau dengar tak? Aku cakap kuat sikit tau suara ni kalau kau tak dengar. Sini bergegar sikit. Dan nama pun tempat bowling, mestilah bergegar. Bolehlah. Umi jatuh tak kalau dia jatuh. Madam. First try tak dapat. Kakak lagi kan? Dah tutup.